Assalamualaikum, korang paling yang aku tunggu-tunggu kan. Aku betul-betul tak sabar ya bila dia datang ni. Aku faham tak? Seperti kita nak sahur kan. Jom kita buka. Wow, dia daripada Tasha Empire. Kau tengok kat dia. Dia siap bagi kat tau kat korang. Tahu tak? Sambal garing bilis. Dan korang tahu tak? Dia ada 3 perisa. Dia ada perisa kari, asli dan tom yum. Korang tengok tu. So, sini dia expired dulu. Yang ni dia 100 gram sambal garing asli. Aku ambil yang asli je sebab aku tak makan yang campur-campur. So, jom kita try. Belakang ni macam biasalah. Jom try. Nak bau dulu. Bau dia menyenangkan. And dia tak merah sangat. Dia macam ni colour dia. Lah. Dengar. Sumpah sedap dia. Sumpah sedap gila. Rangup. And dia rapuh. And dia tak tajam. Kau faham tak? And dia rasa seketul-seketul. Bila lama sikit dia akan rasa pedas sikit. Tapi dia tak pedas sangat. Tapi dia cukup rasa. Kau tahu tak kalau ni aku tengok Netflix sambil makan. Habis weh. Sumpah dia sedap gila. Sedap gila. Dia dapat nasi panas-panas kan. Sedapnya. So, korang yang nak grab, korang boleh grab dekat Back Corner Mall ni tau. Pergi grab. Sedap gila.